Korang baru nak start main motorsport bike? Ini dia di depan aku guys. Kita ada CBR 150R. Jom kita tengok apa yang menarik sangat dengan motor ni. So motor ni dilengkapi dengan ABS depan belakang, meter digital dan assist slipper clutch. So korang punya penukaran gear tu lebih smooth. Tak adalah risiko untuk mati dekat traffic light guys. Malu kan? So antara yang paling menarik juga adalah ketinggian motor ni. Dia antara motor sport bike yang paling rendah guys. Dengan ketinggian 788mm dan motor ni sangat nimble guys. So sesuai lah untuk akak-akak kitchen kat luar sana yang berketinggian 150 dan ke atas So memang akan sampai kaki korang tapi akan berjengkit sikit. Yang penting apa? Yang penting confident guys. Dengan berbekalkan 149cc, 17 horsepower dan 14.4 Nm of torque. Untuk riding position pula guys, motor ni tak terlalu menunduk, so lebih selamat lah untuk korang belajar. Jalan jauh dia tak terlalu sakit belakang So untuk design pula, tak dinafikan motor ni antara yang paling lawa guys Dia ada identiti abang-abang dia. So kalau korang nak sport bike, terasa super bike, korang bolehlah ambil motor ni. Dengan design depan yang nampak seperti semut, nampak ganas guys and nampak aerodynamic. Dengan overall look yang nampak sangat garang, so korang bolehlah show off dekat member korang. So ni datang dengan colour kuning kelabu, nampak macam Pikachu. So dengan tangki minyak 12 liter, agak besar lah untuk korang ride jauh. So dengan bulanan 388 saja, korang dah boleh memiliki sebuah CBR 150R guys. So macam mana korang nak dapatkan? Korang boleh tekan link di bio ataupun tekan beg biru di bawah. Let's go!